Mustahil. Ini pasti hasil bantuan orang lain. Para profesor di MIT terpegun dengan algoritma luar biasa yang dicipta oleh seorang gadis dari sebuah kampung di Malaysia. Apabila dia menghidupkan skrin, ketua pegawai AI di Tesla tergamam melihat kod tersebut. Ini tidak masuk akal, masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam pasukan kami selama 6 bulan. Tiada siapa yang tahu bahawa kod ini bermula dari sebuah komputer riba yang dikutip dari tapak pelupusan sampah. Kisah yang menakjubkan itu bermula sekarang. Nama saya Aisyah binti Rahman. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil di Kedah, negeri jelapang padi Malaysia. Ketika Elon Musk melancarkan roket pertamanya, saya sedang membantu nenek di sawah padi. Ketika revolusi AI sedang pesat berlaku di Silicon Valley, kampung kami hampir tidak mempunyai talian internet yang stabil. Media dunia kini berebut-rebut untuk menceritakan kisah saya, tetapi ada sebuah kisah benar yang tiada siapa tahu. Sebulan sebelum saya menerima tepukan gemuruh di persidangan AI Stanford, beginilah rupa saya. Pada suatu pagi yang hujan, saya menaiki bas kampung selama 45 minit untuk tiba di Sekolah Menengah Kebangsaan Jitera. Baju kurung sekolah yang digosok sendiri oleh nenek malam tadi kelihatan kemas tanpa sebarang kedutan, tetapi beg galas di tangan saya adalah beg terpakai yang nenek beli dengan harga 5 di pasar pagi. Ibu bapa saya telah meninggalkan rumah sejak saya berumur 10 tahun kerana kegagalan perniagaan dan sejak itu tinggallah saya berdua bersama nenek. Kelas asas sains komputer lagi hari ni. Cubalah kau minta Cikgu Tan bagi kita guna komputer lama sikit, kata rakan sekelas saya, Mila. Saya hanya menggelengkan kepala. Aku mana ada komputer kat rumah. Belajar pun nak berlatih kat mana? Makmal komputer di sekolah kami hanya mempunyai 8 buah komputer berusia sedekat yang perlu dikongsi secara bergilir-gilir oleh 30 orang pelajar. Lebih-lebih lagi, saya sering mendengar bisikan sinis seperti budak perempuan nak belajar pengekodan buat apa. Aisyah, kau betul-betul nak kerja bidang IT ke? Kena pergi KL belajar tinggi-tinggi tau. Budak kampung macam kita ni lebih baik siap sedia untuk temuduga kerja kerajaan atau pejabat pos. Guru-guru juga tidak banyak bezanya. Aisyah, kamu cemerlang dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Apa kata kamu pertimbangkan untuk ambil aliran sastera? Petang itu, saya singgah di perpustakaan awam pekan. Saya hanya dibenarkan menggunakan komputer selama sejam, tetapi sejam itulah satu-satunya jendela saya kepada dunia luar. Saya mencari maklumat dengan kata kunci belajar pengekodan sendiri dan cara belajar pengaturcaraan. Masa penggunaan untuk pelajar dah tamat ya. Ada orang lain menunggu. Suara pustakawan membuatkan saya tergesa-gesa menutup buku nota yang sedang saya salin. Saya terlepas bas dan terpaksa berjalan kaki selama sejam dalam hujan untuk pulang ke rumah. Aisyah, lebatnya hujan hari ini. Nenek dah siapkan lepat ubi. Sebaik tiba di rumah, nenek menyambut saya dengan senyuman mesra. Namun di sebalik senyuman itu, kedutan di wajahnya kelihatan semakin dalam. Itu adalah tanda hasil tuaian padi tahun ini tidak memberangsangkan. Sambil duduk di meja makan panjang dan menikmati lepak ubi, saya masih tidak mampu meluahkan hasrat hati saya. Hasrat untuk menyambung pelajaran ke universiti. Hasrat untuk melihat dunia yang lebih luas. Nenek sudah bersusah payah menjual hasil padi untuk menyekolahkan saya, masakan saya sanggup membebaninya dengan impian yang lebih besar. Nek, Aisyah tak nak masuk universiti. Biar Aisyah cepat-cepat kerja, tak nak susahkan nenek lagi. Nenek tersenyum sambil mengusap kepala saya. Aisyah, nenek cuma nak Aisyah buat apa yang Aisyah suka. Kalau Aisyah gembira, itu dah cukup untuk nenek. Malam itu, ketika saya sedang membaca buku pengaturcaraan secara senyap-senyap di bawah cahaya lampu Kalimantan, pandangan saya terpaku pada sesuatu di luar tingkap. Hujan telah reda. Cahaya bulan menerangi kawasan pembuangan sampah kampung yang basah dan di sana ada sesuatu yang berkilauan. Takdir seolah-olah memanggil saya, rasa ingin tahu mendorong saya. Pukul 2 pagi. Setelah semua lampu di rumah padam dan saya mendengar dengkuran halus nenek, saya perlahan-lahan membuka pintu. Bimbang tanah becak akan mengotori kaki, saya memakai kasut bergetah, membawa lampu suluh dan menuju ke tapak pelupusan sampah di hujung kampung.
Objek yang berkilauan di bawah cahaya bulan itu ialah sebuah komputer riba. Kerangka piraknya yang jelas kelihatan mahal itu telah retak dan herot di satu sisi dan skrinnya juga pecah. Mungkin orang dari bandar besar yang datang ke sini membuangnya selepas membeli yang baru. Membazirnya buang benda macam ni, bisik hati saya. Dengan berhati-hati, saya mengangkat komputer riba itu. Ia lebih berat daripada yang disangka dan basah kuyup, tetapi itu tidak penting. Akhirnya, di tangan saya ada sebuah komputer. Apabila saya menyuluhkannya, saya nampak tulisan Dell XPS, sebuah model mewah yang tidak pernah saya lihat di makmal komputer sekolah, asalkan boleh dihidupkan. Sambil memeluk komputer riba itu erat ke dada, saya pulang ke rumah dan menyembunyikannya di sudut bilik. Keesokan paginya, selepas menyediakan sarapan untuk nenek dan mencuci pinggan, saya berpura-pura bersiap ke sekolah dan memasukkan komputer riba itu ke dalam beg galas. Aisyah, hari ni cuaca nampak elok. Tak payah bawa payung. Baik, Nek. Aisyah pergi dulu. Tetapi hari itu, saya tidak ke sekolah. Itulah kali pertama saya ponteng. Sebaliknya, saya menaiki bas ke pekan dan mencari kedai, membaiki barangan elektrik lama. Seorang lelaki tua sedang membaiki sebuah radio antik. Pak Cik, boleh baiki ni tak? Saya menghulurkan komputer riba itu. Pak Cik itu menatap saya dari atas cermin matanya. Adik ni jumpa kat mana benda ni? Ini barang mahal. Saya jumpa kat tempat buang sampah. Dah kena buang. Pak Cik itu meneliti komputer riba itu seketika sebelum menggelengkan kepala. Papan induk nampak elok tapi skrin LCD pecah, bateri pun dah mati sepenuhnya. Kos baiki mungkin lebih, RM500. Adik ada duit sebanyak tu. Jantung saya berdebar kencang. Mana mungkin saya ada duit sebanyak itu, duit ubat nenek pun cukup-cukup makan. Kalau macam tu boleh saya beli alat gantinya saja tak? Saya cuba baiki sendiri. Pak Cik itu memandang saya dengan terkejut. Adik pernah baiki komputer ke? Tak pernah, tapi saya boleh belajar. Saya boleh cari maklumat di internet. Setelah teragak-agak seketika, Pak Cik itu mengeluh lalu mengeluarkan sebuah kotak dari bawah mejanya. Dalam ni ada alat ganti yang Pak Cik dah cabut dari komputer riba rosak. LCD tak ada, tapi bateri ada beberapa. Ambillah, Pak Cik pun dah tak guna. Betul ke Pak Cik? Berapa harganya? Tak payah bayar. Tapi janji dengan Pak Cik satu perkara. Kalau dah siap baiki, tunjuk pada Pak Cik. Pak Cik teringin nak tahu macam mana budak sekolah macam adik ni baiki. Hari itu, saya pulang ke rumah dengan sekotak penuh alat ganti. Saya singgah di kedai alat tulis untuk membeli set pemutar skru dan alat patri dan meminjam buku bertajuk Asas Membaiki Komputer Riba dari Perpustakaan Awam. Setibanya di rumah, sementara nenek ke kebun, saya memulakan kerja di dalam bilik. Percubaan pertama gagal. Saya menyambungkan bateri tetapi ia tidak hidup. Percubaan kedua, saya tersilap, sentuh memori dalaman dan merosakkannya lagi. Percubaan ketiga, saya gagal memateri dan jari saya melecur. Setiap malam selepas menyiapkan kerja sekolah, saya diam-diam membaiki komputer riba itu. Selama 10 hari, saya hampir tidak tidur. Akhirnya, pada malam ke-11, tolonglah. Kali ni, tolonglah. Saya menekan butang kuasa dan satu keajaiban berlaku. Walaupun skrinnya retak, cahaya biru kembali hidup. Separuh atas skrin pecah tetapi separuh bawahnya masih elok. Bunyi permulaan kedengaran dan skrin lock masuk sistem operasi muncul. Ia hidup. Betul-betul hidup. Saya hampir menjerit tetapi segera menutup mulut. Bimbang nenek terjaga. Air mata mengalir di pipi. Leher saya kemerahan akibat melecur dan kuku saya hitam dengan kotoran, tetapi saya tidak pernah berasa lebih bahagia. Di bahagian bawah skrin terdapat fail-fail yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Satu folder bernama pengatur caraan Python menarik perhatian saya. Apabila dibuka, ia berisi bahan-bahan kuliah pengatur caraan. Terdapat juga satu lagi folder bertajuk Asas Pembelajaran Mesin. Malam itu, dengan bunyi hujan mengetuk tingkap sebagai muzik latar, saya tenggelam dalam dunia kod selama berjam-jam. Saya tidak tidur sehingga subuh tetapi langsung tidak berasa letih. Bagaimana saya boleh gambarkan debaran ketika saya menjalankan program pertama saya? Ia seperti menemui bintang dalam kegelapan.
Sebuah cahaya kecil, tetapi cahaya itu menjadi petunjuk yang akan menerangi perjalanan saya di masa hadapan. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, saya menunjukkan komputer riba itu kepada Pak Cik di kedai baiki. Ini kamu yang baiki? Hebat betul. Saya tidak akan lupakan pandangan kagum di matanya. Kemudian, dia memberikan satu tawaran yang lebih mengejutkan. Komputer kat kedai Pak Cik ni selalu hang. Boleh tolong tengokkan tak? Pak Cik bayar RM10 sejam. Begitulah saya memulakan kerja sambilan pertama saya. Setiap hujung minggu saya bekerja di kedai Pak Cik membaiki komputer dan dengan wang itu saya membeli alat ganti untuk menaik taraf komputer riba saya sendiri. Skrin yang retak saya tampal dengan pita pelekat dan sedikit demi sedikit saya menggantikan komponennya dengan yang lebih baik. Sebuah komputer riba dari tapak sampah telah mula mengubah hidup seorang gadis kampung. Kini saya mempunyai matlamat. Jika sebuah komputer riba yang orang lain mudah beli boleh mengubah dunia saya sebegini rupa, mungkin saya juga boleh mencipta sesuatu yang boleh mengubah dunia orang lain dan saya sudah tahu apa yang ingin saya cipta. Di belakang rumah saya ada sebuah bangsa lama. Pada musim tengkujuh, nenek menggunakannya untuk menyimpan barang-barang, tetapi pada musim lain, ia jarang digunakan. Saya memutuskan untuk menjadikannya bilik kerja rahsia saya. Saya meletakkan sebuah meja lama dan memasang sebuah penjana kuasa yang diubah suai dari dinamo basikal untuk digunakan ketika bekalan elektrik terputus atau ketika saya perlu belajar tanpa pengetahuan nenek. Aisyah, muka kau nampak pucat kebelakangan ni. Malam-malam tidur cukup tak? Soalan nenek hanya saya jawab dengan senyuman. Cukup, Nek. Cuma penat sikit sebab nak dekat periksa. Sebenarnya saya hanya tidur 3 jam setiap hari untuk belajar pengekodan. Selepas pulang dari sekolah, saya membantu nenek makan malam, membuat kerja sekolah dan apabila nenek tidur, saya menyelinap keluar ke bangsal. Kadang-kadang atapnya bocor ketika hujan dan pada malam musim panas, saya diganggu oleh nyamuk. Tetapi tiada apa yang dapat menghalang saya. Bermula dengan tutorial Python yang tersimpan di dalam komputer riba, saya terjun ke dunia pembelajaran kendiri. Pada mulanya, memahami bahan rujukan dalam bahasa Inggeris pun sukar. Saya belajar sambil merujuk kamus. Istilah seperti pemboleh ubah, fungsi dan algoritma pada mulanya kedengaran seperti bahasa asing. Masalah terbesar ialah internet. Kualiti internet di kampung kami sangat teruk dan sering terputus terus pada hari hujan. Sudah tentu tiada wifi di rumah saya. Jadi setiap hujung minggu saya akan mengayuh basikal selama 30 minit ke kafe Siber di Pekan, 2 jam berharga RM4. Hampir semua wang saku saya dihabiskan di situ. Tetapi dalam masa itu, saya akan memuat turun seberapa banyak bahan rujukan yang mungkin. Adik ni setiap minggu datang. Tekun betul buat apa tu? Soalan pemilik kafe Siber hanya saya jawab dengan senyuman kecil. Kalau saya terangkan pun, dia mungkin tidak akan faham. Dalam perjalanan pulang, saya meletakkan komputer riba dengan cermat di dalam raga basikal. Kadangkala pulang dalam keadaan basah kuyup. Pernah sekali hujan lebat yang tiba-tiba hampir merosakkan komputer riba saya, tetapi saya sempat membalutnya dengan jaket sekolah. Hari itu saya pulang ke rumah dalam keadaan lencun, demam dan dimarahi nenek. Aisyah, ada apa-apa jadi ke? Kau nampak tertekan sangat sejak kebelakangan ni. Tak ada apa, Nek, cuma sibuk sebagai calon SPM. Penipuan saya semakin bertambah. Tetapi pada masa itu, saya tidak dapat menjelaskan apa yang saya lakukan kepada sesiapa pun. Gadis kampung yang tinggal bersama neneknya belajar pengaturcaraan sendiri. Semua orang pasti akan mentertawakan saya. 6 bulan berlalu, saya telah menguasai sintaks asas Python dan boleh melakukan web scraping yang mudah. Namun untuk mendalami pengaturcaraan yang lebih canggih, saya memerlukan lebih banyak kuasa pengkomputeran, terutamanya apabila saya mula belajar tentang pembelajaran mesin, saya berdepan dengan masalah baru. Untuk menjalankan algoritma ini, RAM minimum 8GB diperlukan. Komputer riba saya hanyalah sebuah mesin berkemampuan rendah. Saya tiada wang untuk menaik taraf, apatah lagi untuk membeli komputer yang lebih baik. Tambahan pula, melatih model pembelajaran mesin memerlukan komputer dihidupkan berjam-jam yang menjadi masalah dari segi bekalan elektrik. Ketika itulah saya mendapat satu idea inovatif.
Perlukah kita mempunyai peranti berprestasi tinggi? Tidak bolehkah kita mencipta algoritma yang cekap dan berfungsi dengan kuasa rendah? Inilah permulaan penyelidikan saya. Sambil menelaah kertas-kertas akademik yang saya muat turun dari kafe siber, saya menemui ketidakcekapan dalam algoritma sedia ada. Kebanyakan algoritma direka dengan anggapan kuasa pengkomputeran yang mencukupi tanpa mengambil kira persekitaran kuasa rendah. Jadi, saya mula membangunkan kaedah saya sendiri. Seperti cara nenek membuat kuih, saya mengaplikasikan kaedah menjimatkan bahan dan menggunakannya secara cekap ke dalam algoritma saya. Data dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk diproses dan pengiraan yang tidak perlu saya abaikan. Pada suatu hari ketika saya sedang mengecas komputer riba dengan penjana basikal sambil mengekod, satu lagi idea muncul. Sama seperti kelajuan mengayuh basikal yang tidak menentu, saya perlukan algoritma yang stabil walaupun bekalan kuasa tidak konsisten. Maka, saya mula membangunkan algoritma adaptif kuasa berubah-ubah. Ia adalah satu sistem yang boleh meneruskan pengiraan walaupun dalam persekitaran kuasa yang tidak stabil dan tidak akan kehilangan data penting walaupun kuasa terputus di tengah jalan. Sudah tentu, saya mengalami kegagalan yang tidak terkira banyaknya. Pernah sekali komputer riba saya menjadi terlalu panas dan terpadam ketika sedang melatih model menyebabkan hasil kerja selama 3 hari hilang begitu sahaja. Selepas itu, saya mencipta satu program untuk membuat sandaran automatik ke pemacu USB setiap 5 minit. Pada suatu petang musim menuai, nenek yang baru pulang dari sawah ternampak cahaya dari bangsal. "Aisyah, buat apa kat dalam tu?" Ketika nenek masuk, saya sedang mengayuh penjana basikal sambil mengekod. Semuanya terbongkar. Saya menceritakan segalanya kepada nenek tentang menjumpai komputer riba di tapak sampah, belajar pengekodan secara rahsia dan juga impian saya. Nenek hanya diam memandang saya. Tiba-tiba dia mengesat air matanya. "Aisyah, maafkan nenek sebab tak dapat tolong kamu." "Bukan, Nek. Aisyah yang patut minta maaf sebab rahsia dengan nenek." Nenek memeluk saya erat. "Nenek tak faham sangat apa yang kamu buat, tapi nenek tak nak halang apa yang kamu usahakan bersungguh-sungguh. Tapi kalau kamu buat kerja senyap-senyap macam ni sampai jatuh sakit, macam mana?" Sejak hari itu, nenek memanggil juruelektrik dari pekan untuk memasang bekalan elektrik ke bilik kerja saya. Walaupun menelan belanja yang banyak, nenek dengan rela hati menyokong saya, katanya untuk impian kamu. Hasilnya, saya dapat meluangkan lebih banyak masa untuk pengekodan. Penjana basikal tidak lagi diperlukan, tetapi saya terus menggunakannya kerana ia menjadi sumber inspirasi algoritma saya. Kadang-kadang saya sengaja mencabut plek dan mengujinya hanya dengan penjana untuk menguji algoritma saya. Jika komputer riba saya boleh berfungsi dalam persekitaran yang tidak stabil ini, ia pasti boleh membantu seseorang di kawasan lain di dunia yang kekurangan internet dan elektrik. Tanpa sedar, matlamat saya telah berubah dari sekadar belajar pengaturcaraan kepada membangunkan teknologi yang dapat membantu orang lain dalam keadaan seperti saya. Secara kebetulan, saya ternampak poster pertandingan sains peringkat daerah di papan kenyataan perpustakaan awam. Temanya ialah inovasi digital untuk menyelesaikan masalah tempatan. Hadiah utama, RM10,000. Bagi saya, itu adalah jumlah yang sangat besar. Inilah dia, peluang untuk menguji algoritma aku. Malam itu juga saya memulakan persiapan. Saya merangka satu sistem diagnosis awal penyakit tanaman, salah satu masalah terbesar di kampung kami. Ia adalah sebuah aplikasi yang boleh menganalisis penyakit tanaman dengan mengambil gambar daun, menggunakan kamera telefon bimbit dan memberikan diagnosis asas walaupun tanpa sambungan internet. Di bilik kerja bangsal, saya bekerja siang dan malam. Dikuasakan oleh algoritma yang dioptimumkan untuk persekitaran kuasa rendah. Aplikasi ini menggunakan bateri telefon pintar pada tahap minimum sambil mengekalkan ketepatan yang tinggi. Seminggu sebelum pertandingan, nenek datang ke bangsal. "Aisyah, ambil ni." Nenek menghulurkan sebuah sampul surat lama. Apabila saya membukanya, terdapat wang tunai sebanyak 300 ratus. "Nek, ini duit apa?"
Nenek jual sikit hasil kebun. Nak masuk pertandingan, kenalah beli baju baru, banyak benda nak kena sediakan. Air mata saya mengalir deras. Saya menggenggam erat tangan nenek yang berkedut dan berjanji. Aisyah janji akan menang, Nek. Aisyah akan buat nama nenek lebih gah dari nama Aisyah. Walaupun hanya tidur 2 jam sehari untuk persiapan pertandingan, saya berasa lebih bersemangat berbanding sebelum ini. Kod saya, algoritma saya, penyelesaian unik yang saya hasilkan dari persekitaran yang sukar akan diperlihatkan kepada dunia tidak lama lagi. Saya tidak lagi keseorangan. Sokongan nenek, ajaran pakcik kedai baiki dan komputer riba yang saya temui di tapak sampah semuanya bersama saya. Setiap baris kod yang saya tulis terkandung kisah mereka. Pembelajaran sunyi seorang gadis kampung kini hampir membuahkan hasil pertamanya. Pada hari pertandingan, saya memakai baju kurung putih dan kain hitam yang digosok nena dan menuju ke Dewan Orang Ramai di Pekan. Komputer riba lama saya balut kemas dengan kain dan dimasukkan ke dalam beg galas bersama bekal nasi lemak buatan nenek. Nenek menghantar saya sehingga ke perhentian bas kampung. Aisyah, jangan gugup. Yakin dengan diri sendiri. Kalah pun tak apa. Yang penting, kamu dah buat yang terbaik. Baik, Nek. Aisyah pergi dulu. Di dalam bas, saya melambai ke arah nenek tetapi sebenarnya jantung saya berdebar kencang. Tiada siapa pernah melihat hasil pengekodan saya sebelum ini. Saya takut bagaimana agaknya orang akan menilai aplikasi yang saya cipta. Apabila tiba di Dewan, ramai peserta sudah mengambil tempat masing-masing. Kebanyakannya pelajar sekolah menengah dari bandar, malah ada yang kelihatan seperti pelajar universiti. Semuanya membuka komputer riba dan tablet terkini. Pendaftaran peserta di mana ya? Saya menyebut nama saya di kaunter dan menerima lencana peserta. Nombor 18, nombor reruai saya. Walaupun hanya sebuah meja kecil di sudut, ia sudah cukup membanggakan bagi saya. Saya membuka skrin komputer riba yang bertampal pita pelekat dan menyambungkan pek bateri buatan sendiri. Beberapa peserta menjeling ke arah komputer riba saya dan ketawa kecil. Saya terdengar seseorang mengejek. Itu apa? Barang antik ke? Tetapi saya tidak peduli. Yang penting bukanlah rupa luaran komputer riba itu, tetapi kod yang terkandung di dalamnya. Panel hakim mula bergerak dari satu reruai ke satu reruai untuk menilai projek. 5 orang hakim terdiri daripada profesor universiti tempatan, eksekutif syarikat IT dan pakar pertanian daerah. Sebelum mereka tiba di reruai saya terdengar penilaian mereka di reruai sebelah, membuatkan jantung saya berdegup lebih laju. Potensi komersial aplikasi ini bagus, boleh pertimbangkan untuk cari pelaburan modal teroka. Ketepatan model pembelajaran mendalam ini sangat mengagumkan. Akhirnya, tiba giliran saya. 5 orang hakim berdiri di hadapan saya dan salah seorang daripada mereka bertanya dahulu. Sila perkenalkan nama, sekolah dan projek anda secara ringkas. Selamat sejahtera, saya Aisyah binti Rahman, pelajar tingkatan 5 dari SMK Jitra. Projek saya ialah sistem diagnosis penyakit tanaman teroptimum kuasa rendah. Ekspresi wajah para hakim berubah sedikit. Seorang daripada mereka membetulkan cermin matanya dan meneliti komputer riba lama saya. Tema yang menarik. Bagaimana sistem ini berfungsi? Saya menarik nafas dalam-dalam dan mula menjelaskan. Pada mulanya suara saya bergetar tetapi apabila saya mula bercakap tentang kod dan algoritma, keyakinan saya mula datang. Sistem yang saya bangunkan mempunyai 3 ciri utama. Pertama, ia berfungsi dalam persekitaran kuasa rendah. Kedua, fungsi asasnya kekal walaupun tanpa sambungan internet. Ketiga, ia boleh mendiagnosis penyakit tanaman utama dengan ketepatan lebih 90% menggunakan kamera telefon pintar biasa. Saya menunjukkan sehelai daun padi yang saya bawa untuk demonstrasi. Apabila kamera dihalakan padanya, aplikasi itu serta-merta mula menganalisis. Dalam 3 saat hasilnya keluar. Keputusan diagnosis, kebarangkalian hawa daun bakteria 94%. Cadangan tindakan, buang bahagian yang dijangkiti dan sembur racun kulat berasaskan kuprum. Seorang hakim mengangkat keningnya, mengagumkan. Dengan kelajuan dan ketepatan ini, seolah-olah anda menggunakan perkakasan bertaraf pelayan. Bagaimana ia boleh dilakukan dengan komputer riba ini? Algoritma yang saya bangunkan memampatkan data untuk meminimumkan pengiraan dan hanya melaksanakan pengiraan yang benar-benar perlu.
Model sedia ada menganalisis setiap piksel, tetapi model saya hanya memberi tumpuan kepada kawasan yang berkemungkinan besar menunjukkan tanda-tanda penyakit sekaligus menjimatkan sumber. Hakim yang kelihatan seperti eksekutif syarikat IT bertanya dengan penuh minat. Menarik. Bagaimana anda mendapat idea pendekatan seperti ini? Saya teragak-agak seketika tetapi memutuskan untuk bercakap jujur. Sebenarnya, komputer riba saya terlalu lama untuk menjalankan model AI biasa. Jadi, saya terpaksa mencari jalan untuk menjalankannya. Keluarga saya petani, bekalan elektrik sering terputus dan internet tidak stabil, jadi saya perlu mencipta sistem yang boleh berfungsi dalam persekitaran sebegitu. Para hakim saling berpandangan. Pakar pertanian melangkah ke hadapan dan meneliti komputer riba saya. Komputer riba ini bertampal pita pelekat, ya? Ya, skrinnya retak jadi saya kutip dari tempat buang sampah. Seketika suasana di reruai menjadi senyap. Salah seorang hakim bertanya dengan nada tidak percaya. Tunggu sekejap, adakah projek ini dibangunkan dengan komputer riba yang dikutip dari tempat sampah? Ya, saya menemuinya 6 bulan lalu. Baterinya mati sepenuhnya, jadi saya mengecasnya dengan penjana basikal sambil mengekor. Ekspresi mereka berubah dari terkejut kepada ragu-ragu. Seorang hakim berdehem, "Aisyah, tolong beritahu kami dengan jujur. Adakah kod ini benar-benar anda tulis seorang diri? Anda tidak menerima bantuan sesiapa atau mengubah suai projek sedia ada?" Jantung saya seakan terhenti. Keikhlasan saya diragui. Tidak, semuanya saya tulis sendiri. Saya belajar sendiri dengan meminjam buku dari perpustakaan dan bahan rujukan dari internet. Eksekutif IT itu mengangguk. Kalau begitu, boleh terangkan kod ini kepada kami. Terutamanya bahagian ini, bagaimana algoritma pengoptimuman memori berfungsi. Dia menolak komputer riba itu ke arah saya. Di skrin terpapar kod yang saya tulis berhari-hari tanpa tidur. Sambil menarik nafas, saya mula menjelaskan. Bahagian ini adalah algoritma yang digunakan semasa menganalisis imej. Model biasa akan memuatkan semua data ke dalam memori, tetapi model saya memproses data secara berurutan dalam serpihan kecil. Ia seperti nenek saya membuat dodol. Daripada memasukkan semua bahan ke dalam kawah besar sekaligus, dia memasukkannya sedikit demi sedikit untuk memastikan ia masak dengan sekata. Mata pakar pertanian itu bersinar. Dia terus bertanya soalan-soalan khusus. Aplikasi ini dikatakan berfungsi tanpa internet. Sebesar mana pangkalan datanya? Adakah ia merangkumi semua penyakit tanaman? Tidak. Buat masa ini, ia hanya boleh mendiagnosis 30 jenis penyakit utama untuk 10 jenis tanaman yang biasa ditanam di kawasan kami. Tetapi jika disambungkan ke internet, ia boleh mengakses pangkalan data awan untuk mendiagnosis lebih banyak penyakit dan mengemas kini model dengan data baharu. Para hakim terus menyoal selama lebih 30 minit. Ekspresi mereka yang pada mulanya ragu-ragu perlahan-lahan menjadi serius dan akhirnya kelihatan kagum. Projek yang sangat mengagumkan Aisyah, terutamanya pencapaian sebegini dengan sumber yang terhad. Selepas sesi penilaian tamat dan para hakim beredar, saya terduduk di kerusi kerana kelegaan. Peserta di reruai sekitar mula memandang saya dengan penuh rasa ingin tahu. Hebatlah kau. Hakim berada di reruai kau selama 30 minit. Biasanya tak sampai 5 minit pun, kata pelajar lelaki dari reruai sebelah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pelajar dari sebuah sekolah berasrama penuh di bandar. Terima kasih. Projek kau pun hebat. Komputer riba tu betul-betul kau kutip dari tempat sampah ke? Ya, separuh rosak tapi masih boleh guna. Dia memandang saya dengan takjub. Wah, aku tak boleh bayangkan. Kalau laptop aku rosak, aku beli baru je. Semasa waktu rehat, beberapa peserta berkumpul di sekeliling saya. Pada mulanya, mereka bertanya tentang komputer riba saya. Tetapi tidak lama kemudian, soalan mereka beralih kepada algoritma dan kod saya. Kebanyakan mereka belajar di kelas tuition pengaturcaraan atau mendapat bimbingan daripada profesor universiti. Macam mana kau boleh cipta algoritma macam ni dengan belajar sendiri? Kau ni genius ke? Saya menggelengkan kepala dengan malu. Bukan genius, cuma sebab terpaksa. Aku tak ada peranti mahal, jadi aku kena cari jalan penyelesaian. Pukul 3 petang, majlis penyampaian hadiah pun bermula.
Semua peserta berkumpul di Dewan Utama dan saya duduk di kerusi paling belakang. Sejujurnya, saya tidak mengharapkan apa-apa hadiah. Dapat berbual dengan ramai orang dan mendapat pengiktirafan untuk projek saya sudah cukup menggembirakan. Anugerah Sagu Hati dimenangi oleh Kumar A. L. Ganesen dari SMK Tinggi Bandar dengan projek sistem pengurusan trafik pintar. Tepukan gemuruh bergema. Seterusnya, Anugerah Gangsa. Li Wei Han dari SJKC Chonghua dengan sistem pembelajaran bahasa asing R. Kemudian tiba masanya untuk pengumuman Johan. Jantung saya mula berdegup kencang. Dan Johan Pertandingan Sains dan Inovasi tahun ini ialah pengacara majlis membuka sampul surat dan menunjukkan riak terkejut. Aisyah binti Rahman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra dengan projek sistem diagnosis penyakit tanaman teroptimum kuasa rendah. Telinga saya berdengung. Betul ke nama aku? Tepukan gemuruh kedengaran di sekeliling dan seseorang menepuk bahu saya. Aisyah, nama kau dipanggil tu. Cepat naik pentas. Dengan langkah yang goyah, saya naik ke pentas. Trofi, sijil dan cek bernilai 1,000. Mikrofon dihulurkan ke arah saya. Aisyah, sepatah dua kata sebagai pemenang. Berdiri di hadapan mikrofon, seluruh badan saya kaku. Tetapi jeritan tahniah dari kerusi penonton memberi saya kekuatan. Terima kasih. Saya ingin mendedikasikan anugerah ini kepada nenek saya yang sentiasa mempercayai saya. Dan saya ingin sampaikan bahawa kadang-kadang persekitaran yang sukar boleh menjadi pendorong untuk kita mencari penyelesaian yang baru. Terima kasih. Walaupun ucapan saya ringkas, Dewan bergema dengan tepukan yang lebih kuat. Selepas majlis tamat, seorang wartawan dari akhbar tempatan meminta untuk menemu bual saya. Gadis Kampung Cipta Inovasi IT dengan komputer riba terbuang menjadi tajuk utama muka depan akhbar tempatan keesokan harinya. Dalam bas pulang sambil memandang keluar tingkap, saya berfikir, hidup saya mula berubah sedikit demi sedikit, tetapi ini bukanlah penamat, hanya satu permulaan. Jalan yang perlu saya lalui masih jauh. Apabila tiba di kampung, nenek sudah menunggu di perhentian bas. Saya berlari ke dalam pelukannya dan menunjukkan trofi. Nek, Aisyah dapat Johan. Air mata nenek mengalir. Cucu nenek berjaya. Petang itu, ketua kampung datang melawat. Dia datang untuk mengucapkan tahniah selepas mendengar berita itu. Hebat betul kamu, Aisyah. Tak sangka kampung kita ada bakat macam ni. Ketua kampung sangat kagum selepas mendengar cerita saya. Kemudian dia memberikan satu cadangan penting. Aisyah, ada bilik kosong di balai raya kampung. Apa kata kamu teruskan penyelidikan kamu di sana? Ada sebuah komputer lama dan internet pun lebih laju. Mata saya bersinar. Persekitaran yang jauh lebih baik daripada bangsal. Betul ke Pak Ketua? Terima kasih banyak-banyak. Sejak hari itu, saya meneruskan pengekodan di bilik kecil di balai raya kampung. Sikap guru-guru di sekolah juga berubah. Cikgu Tan memanggil saya secara khusus dan meminjamkan buku-buku berkaitan pengaturcaraan dan guru kaunseling menawarkan untuk menulis surat sokongan untuk kemasukan ke universiti. Tak sangka Aisyah ada bakat macam ni. Maafkan cikgu. Saya hanya tersenyum dan menggeleng. Tak apa cikgu. Saya sendiri pun tak sangka saya boleh buat semua ni. Berita di akhbar tempatan mula tersebar ke media yang lebih besar. Ia disiarkan di akhbar peringkat negeri dan majalah pertanian bulanan. Ada syarikat teknologi pertanian yang mula menunjukkan minat terhadap aplikasi saya. Ia satu kejayaan kecil, tetapi bagi saya, ia adalah titik perubahan yang mengubah hidup. Sambil memandang pita pelekat di skrin komputer riba, saya berfikir, ini bukan sekadar membaiki peranti yang rosak, tetapi ia adalah anak tangga pertama menuju masa depan saya. Dan satu impian yang lebih besar mula tumbuh di dalam hati saya. Saya mahu mencipta teknologi yang boleh digunakan di seluruh dunia, terutamanya di kawasan yang kekurangan sumber. Saya mahu mencipta inovasi yang dapat membantu mereka yang mengalami kesukaran seperti yang pernah saya lalui. Kini, saya sudah bersedia untuk melangkah ke dunia yang lebih luas.
Bilik kecil di Balai Raya Kampung menjadi jendela saya untuk meluaskan dunia. Siang hari saya ke sekolah, petang saya membantu nenek di sawah dan pada waktu malam saya tenggelam dalam dunia pengekodan di situ. Dengan wang hadiah RM10,000, saya menggantikan skrin komputer riba dan menaik taraf memorinya. Pita pelekat tidak lagi diperlukan tetapi saya sengaja meninggalkan secebis kecil sebagai peringatan permulaan perjalanan saya. Berkat artikel di akhbar tempatan, beberapa syarikat teknologi pertanian menghubungi saya. Mereka menawarkan untuk menguji aplikasi saya di ladang sebenar. Dengan bantuan guru-guru sekolah, saya melawat ladang-ladang berdekatan pada setiap hujung minggu untuk menguji dan menambah baik aplikasi saya. Maklum balas dari persekitaran sebenar menjadikan program saya lebih mantap. Terima kasih kepada aplikasi Aisyah, separuh daripada kebun kubis Pak Cik berjaya diselamatkan. Terima kasih banyak-banyak, kata seorang petani. Hati saya tersentuh. Hakikat bahawa kod saya benar-benar membantu seseorang adalah ganjaran terbesar bagi saya. Beberapa bulan berlalu. Walaupun sebagai calon SPM, saya lebih banyak meluangkan masa untuk membangunkan aplikasi saya berbanding belajar untuk peperiksaan. Guru-guru risau, tetapi saya telah menetapkan hati untuk mengikuti jalan saya sendiri. Suatu hari, saya menyertai sebuah forum teknologi pertanian dalam talian dan menyiarkan tentang projek saya. Niat saya hanya untuk mendapatkan nasihat daripada pembangun lain, tetapi keesokan paginya, saya dapati siaran itu mendapat sambutan yang luar biasa. Ini bukan sekadar aplikasi, ia adalah satu inovasi yang berpotensi mengubah pertanian di negara membangun. Pendekatan yang dioptimumkan untuk persekitaran kuasa rendah ini boleh menyumbang besar kepada pendemokrasian AI. Satu komen menarik perhatian saya, anda patut memohon untuk cabaran AI Global Stanford. Projek anda adalah jenis inovasi yang mereka cari. Cabaran AI Global Stanford, sebuah pertandingan antarabangsa yang dianjurkan oleh universiti terkemuka dunia. Ia adalah pentas yang tidak pernah saya impikan. Apabila saya mencarinya, saya dapati ia adalah pertandingan besar-besaran yang menerima ribuan permohonan dari seluruh dunia setiap tahun. Tema tahun ini, penyelesaian AI untuk masa depan lestari. Jantung saya berdegup kencang. Ia tema yang sangat sesuai dengan projek saya. Namun, masalah praktikal mula timbul. Pertama, yuran penyertaan sebanyak $300 kira-kira RM1,400. Kedua, semua dokumen permohonan dan pembentangan mesti dibuat dalam bahasa Inggeris. Ketiga, jika terpilih ke peringkat akhir, saya perlu pergi sendiri ke San Francisco, Amerika Syarikat. Mustahil. Dengan rasa kecewa, saya hampir mematikan komputer apabila kata-kata nenek terngiang-ngiang. Aisyah, kamu ni anak yang boleh buat benda mustahil jadi mungkin. Betul, ini bukan kali pertama saya berdepan dengan situasi yang nampak mustahil. Saya duduk semula di hadapan komputer dan mula membaca syarat-syarat permohonan dengan teliti. Rupa-rupanya yuran penyertaan boleh dikecualikan dengan menghantar email permohonan kepada penganjur. Bahasa Inggeris? Kebanyakan dokumentasi perpustakaan pengaturcaraan yang saya gunakan adalah dalam bahasa Inggeris, jadi ia patut dicuba. Masalah ke peringkat akhir, saya akan fikirkan kemudian. Saya segera memulakan penyediaan dokumen permohonan. Oleh kerana penguasaan bahasa Inggeris saya terhad, saya menggunakan bantuan perizian terjemahan, tetapi istilah teknikal saya semak sendiri untuk memastikan ketepatannya. Penerangan projek, sampel kod dan video demonstrasi aplikasi mengambil masa seminggu untuk disiapkan. Untuk rakaman video, saya menggunakan telefon bimbit yang diletakkan di atas penyangga dan merakam diri sendiri. Bimbang nenek terjaga, saya membuat sebuah reruai kecil menggunakan selimut dan berbisik dalam bahasa Inggeris. Selepas berpuluh-puluh kali cubaan, akhirnya saya berjaya menghasilkan video yang memuaskan. Selepas menghantar permohonan, saya kembali ke realiti. Sejujurnya, saya rasa peluang untuk terpilih sangat tipis. Saya terpaksa bersaing dengan pelajar dari universiti terkemuka dunia dan penyelidik dari syarikat besar. Dapat pengecualian yuran pun dah cukup bagus. Seminggu kemudian, satu email tiba dari penganjur, Puan Aisyah binti Rahman, permohonan pengecualian yuran penyertaan anda telah diluluskan.
Sukacita dimaklumkan juga bahawa projek anda, Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Teroptimum Kuasa Rendah, telah melepasi saringan peringkat pertama. Sila nantikan maklumat untuk peringkat seterusnya. Saya tidak percaya. Melepasi saringan pertama dari ribuan pemohon. Saya hampir menjerit di Balai Raya. Bimbang akan membangunkan ketua kampung di bilik sebelah. Peringkat seterusnya ialah temuduga dalam talian. Masa yang diberikan ialah 15 minit untuk menerangkan projek dan menjawab soalan daripada para hakim. Saya menumpukan sepenuh perhatian untuk bersedia bagi temuduga dalam bahasa Inggeris. Setiap malam, saya berlatih membentang di hadapan cermin dan meminta bantuan guru bahasa Inggeris di sekolah. Dia mendengar kisah saya dan dengan sukarela membantu membetulkan sebutan saya secara percuma. Sebutan kamu tak perlu sempurna. Idea dan semangat kamu lebih penting. Pada hari temuduga, saya tiba awal di Balai Raya memeriksa sambungan internet berulang kali. Apabila pautan sidang video diaktifkan, saya menarik nafas dalam-dalam dan menyertainya. Di skrin terdapat 3 orang hakim, seorang profesor dari Stanford, seorang penyelidik AI dari Google dan seorang wakil pertubuhan alam sekitar. Hello, my name is Aisyah Rahman. Nice to meet you. Saya memberi salam dengan suara yang bergetar, risau sebutan saya kedengaran aneh. Hello Aisyah, we are very intrigued by your project. Could you start by explaining it to us? Saya memulakan pembentangan yang telah saya sediakan. Pada mulanya saya tergagap-gagap, tetapi apabila saya mula bercakap tentang aplikasi dan algoritma saya, keyakinan saya datang. Kod dan matematik adalah bahasa antarabangsa. Oleh itu, algoritma saya menggunakan 95% kurang tenaga berbanding model pembelajaran mendalam biasa sambil mengekalkan ketepatan 90%. Para hakim kelihatan terkejut. Penyelidik Google bertanya, sangat mengagumkan. Bagaimana anda mendapat idea pendekatan seperti ini? Saya menjawab dengan jujur. Kerana keperluan. Saya tinggal di sebuah kampung, elektrik tidak stabil dan saya mengikut menggunakan komputer riba lama. Saya terpaksa mencipta program yang boleh berfungsi dalam keadaan ini. Wakil Pertubuhan Alam Sekitar tersenyum. Aisyah, ramai petani di negara membangun berada dalam situasi yang sama. Penyelesaian anda akan sangat membantu mereka. Temuduga berjalan lebih lancar daripada yang dijangkakan. Akhir sekali Profesor Stanford bertanya, jika anda terpilih ke peringkat akhir, adakah anda boleh datang ke San Francisco? Jantung saya berdebar. Perjalanan ke Amerika, tiket penerbangan sahaja sudah melebihi 5,000, apatah lagi kos penginapan. Ia adalah jumlah yang tidak dapat saya bayangkan. Sejujurnya, ia sukar dari segi kewangan, tetapi saya akan cuba mencari jalan. Profesor itu mengangguk. Baiklah, terima kasih. 2 hari selepas temuduga dalam talian, satu lagi email tiba. Puan Aisyah binti Rahman, tahniah. Anda telah terpilih sebagai finalis cabaran AI Global Stanford. Peringkat akhir akan diadakan sebulan lagi di San Francisco. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak penganjur telah memutuskan untuk menaja kos perjalanan dan penginapan anda. Maklumat lanjut akan dimaklumkan kemudian. Walaupun dibaca berulang kali, saya masih tidak percaya. Saya benar-benar terpilih ke peringkat akhir pertandingan bertaraf dunia, lebih-lebih lagi kos perjalanan juga ditaja. Malam itu, dengan hati yang berdebar, saya memberitahu nenek berita gembira ini. Nek, Aisyah dapat pergi ke Amerika. Ekspresi nenek bercampur baur antara gembira dan risau. Amerika? Jauhnya tempat tu? Aisyah nak pergi seorang diri ke? Ya, Nek. Pertandingan tu tanggung semua perbelanjaan. Hotel pun. Tiket kapal terbang? Tanya nenek dengan risau. Tiket kapal terbang. Aisyah akan cuba cari duit. Nenek diam seketika. Kemudian perlahan-lahan dia berkata, kamu seumur hidup tak pernah jejak kaki ke Kuala Lumpur. Sekarang nak pergi sampai ke seberang dunia. Mata nenek bergenang. Hati saya turut sebab. Nek, tak payah pergilah ya. Nenek menggeleng dengan tegas. Tak boleh. Kena pergi. Peluang macam ni bukan datang selalu. Pergilah kejar impian kamu tu. Nenek masuk ke bilik dan keluar membawa sebuah kotak kayu lama. Ini duit nenek simpan untuk yuran universiti kamu. Tapi nenek rasa sekarang ni lebih penting. Di dalam kotak itu terdapat sebuah buku simpanan, bakinya 3,000 rong. Tangan saya menggeletar. Nek, macam mana Aisyah nak ambil duit ni?
Nenek mengeluh panjang. Sebenarnya, ini pun tak cukup. Amerika tu jauh. Tiket kapal terbang pun mahal katanya. Keesokan paginya, nenek keluar lebih awal dari biasa. Dia hanya pulang pada lewat petang dengan wajah yang letih tetapi kelihatan lega. Aisyah, tadi nenek pergi pejabat tanah. Sawah padi kita yang kat belakang tu yang kecil sikit. Nenek dah jual. Dunia saya seakan terhenti. Nek, apa nenek cakap ni? Sawah tu kan peninggalan arwah atuk. Ya, itu tanah hasil titik peluh arwah atuk seumur hidup dia. Tapi kalau atuk tengok cucu dia dah berjaya macam ni, dia pun mesti gembira. Guna duit ni untuk beli tiket kapal terbang dan apa-apa yang kamu perlukan di Amerika. Nenek menghulurkan sampul surat berisi wang tunai RM50,000. Air mata saya mengalir di pipi. Nek, macam mana Aisyah nak balas jasa nenek? Nenek mengusap kepala saya. Tak perlu balas dengan duit. Nenek dapat tengok kamu capai impian. Itu hadiah paling besar untuk nenek. Dan bila kamu dah berjaya nanti, tolonglah budak-budak kampung yang lain. Itulah cara sebenar untuk membalasnya. Sejak hari itu, persiapan rapi bermula. Saya tidak mempunyai pasport, jadi saya segera memohon dan pergi ke kedutaan di Kuala Lumpur untuk memohon visa. Guru bahasa Inggeris saya membantu saya membuat persediaan untuk temu duga visa dan saya berlatih membentangkan kandungan teknikal setiap malam. Pengetua sekolah selepas mendengar kisah saya memberikan cuti khas. Seluruh sekolah seolah-olah memberi sokongan. Aisyah, kamu kebanggaan sekolah kita sekarang. Jangan tertekan, nikmatilah pengalaman ini, kata pengetua. Kata-katanya sangat menenangkan. Semakin dekat tarikh pertandingan, perasaan cemas dan teruja silih berganti. Saya tidak pernah menaiki kapal terbang dan risau tentang komunikasi dalam bahasa Inggeris. Bolehkan saya melepasi imigresen Amerika seorang diri? Bagaimana cara mendaftar masuk hotel? Perkara-perkara kecil ini merisaukan saya. Namun ada satu tekad yang mengatasi semua kebimbangan. Melalui peluang ini, saya mahu dunia tahu tentang teknologi saya dan berkongsi tentang kepentingan masalah yang cuba saya selesaikan. Malam sebelum berlepas, saya duduk bersama nenek sambil melihat bintang. Nek, Aisyah takut. Mestilah takut. Kamu nak pergi ke tempat yang tak pernah kamu jejak. Tapi, Aisyah, apa yang kamu dah lalui selama ni adalah cabaran yang lebih menakutkan. Kalau kamu boleh capai semua ni dengan komputer riba dari tempat sampah, kali ni pun kamu pasti boleh, kata-kata nenek memberi saya kekuatan. Keesokan paginya, seluruh penduduk kampung keluar untuk mengucapkan selamat jalan. Saya dihantar ke lapangan terbang dengan van yang disediakan oleh ketua kampung. Di dalam van, nenek menggenggam erat tangan saya. Tiba di lapangan terbang, selepas mendaftar masuk, tibalah masanya untuk ke balai pelepasan. Aisyah, jaga diri baik-baik. Makan jangan lupa. Jangan ikut orang tak kenal. Saya memeluk nenek erat. Nek, jangan risau. Aisyah janji akan bawa balik berita baik. Sambil melambai buat kali terakhir, saya melangkah masuk ke balai pelepasan. Kini saya melepaskan status sebagai gadis kampung dan mengambil langkah pertama ke pentas dunia. Duduk di tepi tingkap pesawat sambil melihat matahari terbit di atas awan, saya berfikir. Mungkin semua kesukaran yang saya lalui selama ini adalah persediaan untuk saat ini. Saya membuka komputer riba dan menyemak bahan pembentangan buat kali terakhir. Sebisan kecil pita pelekat yang masih ada di sudut skrin menarik perhatian saya. Sambil menyentuhnya perlahan, saya tersenyum. Cabaran terbesar dalam hidup saya menanti, tetapi saya tidak lagi takut. Kerana saya sudah tahu bagaimana untuk mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Pengumuman dalam bahasa Inggeris berkumandang, jantung saya berdebar. Selepas penerbangan selama 18 jam, saya tiba di lapangan terbang antarabangsa San Francisco. Pemandangan bandar yang luas dari tingkap pesawat sangat berbeza dari dunia yang saya kenali. Bangunan pencakar langit, lebuh raya yang tidak berkesudahan dan beratus-ratus kapal terbang. Adakah ini benar-benar realiti? Saya menggenggam pasport dan dokumen imigresen dengan erat, menarik nafas dalam-dalam. Saya membaca semula email panduan dari penganjur, menyusun langkah seterusnya dalam fikiran. Melepasi imigresen, mengambil bagasi dan kemudian pergi ke titik pertemuan di mana kaki tangan pertandingan akan menyambut saya.
Berdiri di hadapan kaunter imigresen, tapak tangan saya berpeluh. Pelancong di hadapan saya semua bercakap bahasa Inggeris dengan fasih dan melepasi kaunter dengan cepat. Next, jantung saya terasa seperti mahu melompat keluar. Berdiri di hadapan pegawai imigresen, saya menyerahkan pasport dan dokumen dengan tangan yang menggeletar. Apabila pegawai itu bertanya tujuan lawatan saya dalam bahasa Inggeris, saya menjawab dengan tergagap-gagap, to participate in the Stanford Global AI Challenge. Saya risau sebutan saya kedengaran aneh. Pegawai itu meneliti dokumen saya sebelum mengangkat muka. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi lebih lembut. Oh, anda pelajar dari Jepun yang mencipta aplikasi tanaman itu, kan? Saya ada baca dalam berita. Selamat datang ke Amerika Syarikat. Saya terkejut bagaimana dia mengenali saya dan lebih terkejut lagi apabila mengetahui kisah saya telah sampai sejauh ini. Senyumannya semasa mengecop pasport saya membuatkan hati saya berasa hangat. Selepas mengambil bagasi dan keluar, seorang wanita muda memegang papan tanda bertulis Aisyah Rahman. Dia adalah kaki tangan yang dihantar oleh penganjur. Hello Aisyah, saya Emily dari Stanford. Bagaimana penerbangan anda? Katanya dalam bahasa Inggeris. Saya menjawab dalam bahasa Inggeris, panjang tetapi okey. Emily tersenyum ramah dan mengambil beg pakaian saya. Keluar dari lapangan terbang dan masuk ke dalam kereta, pemandangan San Francisco di luar tingkap kelihatan seperti babak filem. Jambatan Golden Gate, rumah-rumah indah di atas bukit dan orang ramai menaiki tram. Di dalam kereta, Emily bertanya dalam bahasa Inggeris sama ada ini kali pertama saya ke Amerika. Saya menjawab ini kali pertama saya keluar negara. Dia kelihatan terkejut dan memberitahu dalam bahasa Inggeris bahawa semua orang sangat kagum dengan projek saya dan para hakim sukar untuk percaya bahawa saya membangunkan algoritma sedemikian dengan komputer riba dari tempat sampah. Sekali lagi saya terkejut. Kisah saya nampaknya sudah menjadi bualan di kalangan penganjur. Selepas 30 minit perjalanan, kami tiba di hotel. Tetapi ia terlalu mewah untuk dipanggil hotel. Chandelier di lobi, lantai marmar, kaki tangan berkot. Ia kelihatan lebih besar daripada seluruh kampung saya. Emily memberitahu dalam bahasa Inggeris bahawa semua finalis menginap di sini dan bilik saya di tingkat 22. Tingkat 22. Bangunan tertinggi di kampung saya ialah pejabat daerah 3 tingkat. Selepas mendaftar masuk dan memasuki bilik, saya terkesima. Katil bersaiz king, TV skrin rata yang besar, tingkap dengan pemandangan seluruh bandar dan tap mandi marmar di bilik air. Sukar untuk percaya semua ini untuk saya. Emily memberitahu dalam bahasa Inggeris bahawa majlis makan malam sambutan akan diadakan pada pukul 7 malam di Dewan Utama di mana saya akan bertemu dengan finalis lain. Dia mengucapkan selamat berehat dan berlalu pergi. Selepas Emily pergi, saya duduk di atas katil cuba menerima hakikat ini. Semalam saya masih tinggal di rumah kampung kecil bersama nenek. Hari ini saya berada di tingkat 22 sebuah hotel mewah di San Francisco. Sambil memandang keluar tingkap, saya membayangkan betapa terkejutnya nenek jika dia melihat ini. Saya mengambil telefon dan mengambil gambar bilik untuk ditunjukkan kepada nenek nanti. Menjelang waktu makan malam, saya memakai baju kurung dan menuju ke Dewan Utama. Semasa di dalam lift, perasaan gementar menyelubungi saya. Memikirkan saya akan berada dalam satu ruang dengan pelajar universiti terkemuka Amerika dan penyelidik dari syarikat global membuatkan saya sesak nafas. Memasuki dewan, hiasan yang mewah dan orang ramai berkot menyapa pandangan saya. Sekurang-kurangnya 100 orang berbual dalam kumpulan-kumpulan kecil. Di antara mereka, saya jelas kelihatan berbeza. Baju kurung hitam yang saya beli di kedai pakaian di Pekan Kelihatan terlalu sederhana di sini. Seorang wanita berambut perang dan tinggi lampai mendekati saya dan menyapa dalam bahasa Inggeris. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Rebecca Chambers, Ketua Pengarah Pertandingan, dan berkata dia sangat gembira saya dapat hadir. Dr. Rebecca memperkenalkan saya kepada peserta lain, pelajar dari MIT, Harvard, Stanford, jurutera dari Google dan Microsoft. Semua orang ramah tetapi sukar untuk saya mengikuti perbualan mereka. Kelajuan bahasa Inggeris yang terlalu laju, istilah teknikal dan jenaka ala Amerika.
Seseorang meminta saya untuk menerangkan projek saya dalam bahasa Inggeris. Semua mata tertumpu pada saya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, saya memulakan penerangan yang telah saya sediakan. Pada mulanya saya tergagap-gagap, tetapi apabila saya mula bercakap tentang projek saya, keyakinan saya datang. Saya menjelaskan dalam bahasa Inggeris bahawa algoritma saya direka untuk persekitaran sumber terhad dan mengekalkan ketepatan 90% dengan 95% kurang kuasa. Selepas saya selesai, saya menerima reaksi yang tidak dijangka. Sangat hebat. Kebanyakan penyelidikan AI mengandaikan kuasa pengkomputeran tanpa had, tetapi pendekatan anda sangat berbeza. Pernahkah anda memikirkan aplikasi di luar bidang pertanian? Ini mungkin boleh merevolusikan pengkomputeran pinggir di kawasan terpencil. Reaksi dan soalan mereka dalam bahasa Inggeris kelihatan ikhlas. Perlahan-lahan, ketegangan saya mula reda. Namun perasaan tidak selesa masih ada. Peserta lain membawa MacBook Pro terkini dan tablet mewah serta memakai pakaian berjenama terkenal. Seorang peserta berbangga dalam bahasa Inggeris bahawa syarikatnya telah menerima pelaburan $100 juta. Semasa makan malam, saya keliru yang mana satu garpu dan pisau yang perlu digunakan dahulu dari deretan kutleri di atas meja. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas apabila wain dituangkan. Pelajar Harvard di sebelah saya berbisik dalam bahasa Inggeris, gunakan dari luar ke dalam. Jangan risau, saya juga terpaksa belajar semua ini. Saya berterima kasih atas kebaikannya, tetapi pada masa yang sama, saya semakin sedar betapa saya tidak sesuai di tempat ini. Selepas makan malam dan kembali ke bilik hotel, saya berbaring di atas katil dan menatap sailing. Memikirkan pertandingan sebenar yang akan bermula esok membuatkan saya cemas. Komputer riba, saya kelihatan usang berbanding peranti terkini peserta lain. Penguasaan bahasa Inggeris saya lemah dan pakaian saya pun tidak sesuai. Layakkah aku berada di sini? Keraguan diri mula menghantui. Pemandangan malam San Francisco yang gemelapan di luar tingkap memang indah tetapi terasa asing. Saya rindu akan langit malam kampung yang dihiasi bintang. Ketika itu, saya teringat kata-kata nenek. Aisyah, di mana pun kamu berada, kamu tetap diri kamu. Bukan baju mahal atau komputer mahal yang penting, tapi ilmu di dalam kepala kamu. Betul, saya datang ke sini bukan untuk menyertai pertunjukan fashion atau pameran peranti. Saya datang untuk menunjukkan algoritma dan idea saya. Saya membuka komputer riba dan menyemak semula bahan pembentangan. Pita pelekat yang tertampal pada bahagian atas skrin yang retak menarik perhatian saya. Pita ini adalah cenderahati berharga yang mengingatkan saya tentang permulaan perjalanan saya. Komputer riba ini dan idea saya adalah nilai sebenar saya. Peranti mahal tidak penting. Keesokan paginya, di dalam bas ulang-alik menuju ke tapak pertandingan, saya membuat satu lagi azam. Saya tidak akan merasa rendah diri, sebaliknya akan menunjukkan diri saya yang sebenar. Malah, kisah saya mungkin unik dan berharga di sini. Tiba di kampus University Stanford, bangunan-bangunan megah dan padang rumput yang luas terbentang. Kampus yang syarat dengan sejarah dan tradisi ini sangat mengagumkan. Memasuki Dewan Besar tempat pertandingan, ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan reruai untuk setiap peserta. Aisyah Rahman, reruai nombor 17. Saya diberitahu dalam bahasa Inggeris. Reruai untuk saya dilengkapi dengan komputer terkini, monitor besar dan tablet. Namun saya mengeluarkan komputer riba lama saya dan menyambungkannya. Peserta di reruai sebelah bertanya dengan heran dalam bahasa Inggeris, kenapa tidak guna peranti yang disediakan? Ini komputer riba yang saya gunakan untuk membangunkan algoritma saya. Komputer riba ini kenal saya dan saya kenal komputer riba ini, jawab saya dalam bahasa Inggeris. Dia tersenyum dan mengangguk. Itu hebat. Ada keikhlasan di situ. Majlis perasmian bermula dan jadual pertandingan diumumkan dalam bahasa Inggeris. Hari ini adalah hari persediaan dan rangkaian. Esok pagi pembentangan saringan, petang pengumuman finalis dan hari terakhir adalah pusingan akhir. Pada waktu makan tengah hari, saya berpeluang berbual dengan peserta lain dalam bahasa Inggeris di kafeteria kampus. Pada mulanya janggal, tetapi lama-kelamaan saya menjadi lebih santai. Apa yang benar-benar mengejutkan saya ialah ramai orang menunjukkan minat yang tulus terhadap kisah saya.
Betulkah anda jumpa komputer riba itu di tempat sampah dan anda baiki sendiri? Tanya seorang peserta dalam bahasa Inggeris. Ya, ia rosak. Saya belajar cara membaiki barangan elektronik dari video YouTube. Luar biasa. Kami biasanya terus beli baru kalau ada apa-apa yang rosak, katanya dengan takjub. Seorang peserta berkata dia juga berasal dari negara membangun dan sangat bersimpati dengan kisah saya. Seorang lagi peserta berkata neneknya juga seorang petani dan menunjukkan minat yang besar terhadap aplikasi saya. Nenek saya pasti akan suka aplikasi anda. Seumur hidupnya dia bergelut dengan penyakit tanaman, katanya dalam bahasa Inggeris. Perlahan-lahan saya sedar, perbezaan saya bukanlah kelemahan tetapi boleh menjadi kekuatan. Malah, latar belakang dan pengalaman saya adalah sesuatu yang istimewa dan berharga di sini. Pada sebelah petang, ada sesi bimbingan. Setiap peserta ditugaskan 3 orang pakar untuk menyemak pembentangan dan memberi nasihat. Mentor yang ditugaskan kepada saya ialah Ketua Penyelidikan AI di Google. Cara algoritma anda mendekati pengoptimuman sumber sangat menarik. Tetapi dalam pembentangan, anda kelihatan terlalu merendah diri. Nasihatnya dalam bahasa Inggeris. Dia meneliti bahan pembentangan saya dan tidak lokek dengan nasihat. Jangan takut untuk menceritakan kisah anda. Bagaimana anda mendapat idea ini, kesukaran yang anda alami. Konteks itu akan menjadikan pencapaian teknikal anda lebih mengagumkan. Saya menerima nasihat mentor dan mengubah suai bahan pembentangan saya. Bukan sahaja kandungan teknikal, tetapi perjalanan peribadi saya juga dimasukkan sebagai bahagian penting. Kisah menemui komputer riba di tempat sampah, menjana elektrik dengan dinamo basikal dan masalah sebenar di kampung saya. Pada waktu malam ada lawatan kampus. Saya dapat merasai sendiri sejarah, tradisi dan budaya inovasi Stanford. Mendengar dalam bahasa Inggeris bagaimana ramai usahawan Silicon Valley bermula dari sini, saya mula mengimpikan untuk belajar di tempat seperti ini suatu hari nanti. Dalam perjalanan pulang ke hotel, pemandangan malam San Francisco dari tingkap bas ulang-alik tidak lagi terasa begitu asing. Malah, saya berasa seolah-olah saya telah menjadi sebahagian daripadanya. Kembali ke bilik, saya membuat latihan terakhir untuk pembentangan esok. Berdiri di hadapan cermin, saya membetulkan sebutan bahasa Inggeris saya dan menyusun mesej utama yang ingin saya sampaikan. Nama saya Aisyah Rahman. Saya seorang pelajar sekolah menengah dari sebuah kampung kecil di Malaysia. Sambil berlatih dalam bahasa Inggeris, saya tidak lagi merasa takut. Saya yakin bahawa apa yang saya ada, apa yang saya tahu dan apa yang saya alami adalah cukup berharga. Berbaring di atas katil, saya tertidur sambil membayangkan pembentangan esok. Dalam mimpi, saya melihat nenek tersenyum. Teringat akan keberanian yang diberikannya dan makna sawah yang dijualnya, tekad saya menjadi lebih kuat. Esok akan menjadi hari terpenting dalam hidup saya dan saya sudah bersedia. Pada hari pertandingan, cahaya matahari San Francisco yang menembusi tingkap hotel membangunkan saya. Waktu pembentangan saya ialah pukul 10 sampai 30 pagi, giliran kelima. Saya bersedia sambil berlatih sekali lagi di hadapan cermin. Bahan pembentangan yang saya ubah suai sehingga lewat malam tadi menggabungkan dengan baik kisah peribadi saya dan kandungan teknikal. Aku boleh buat. Ini hanyalah satu lagi cabaran. Di lobi hotel saya menaiki bas ulang-alik bersama peserta lain. Semua orang kelihatan gementar, tetapi kami saling mengucapkan selamat maju jaya. Semoga berjaya hari ini, kata pelajar MIT di sebelah saya dalam bahasa Inggeris. Saya membalas dengan senyuman, terima kasih, awak juga. Tiba di kampus Stanford, sudah ramai orang berkumpul. Bukan sahaja peserta, tetapi juga pelabur, wakil syarikat dan pihak media. Jantung saya berdegup lebih kencang. Saya tidak pernah membentang di hadapan begitu ramai orang. Selepas mendaftar di lobi dewan, saya dibawa ke bilik persediaan. Di antara peserta yang sedang menyemak bahan pembentangan mereka, saya juga membuka komputer riba saya. Pita pelekat di bahagian atas skrin menarik perhatian saya dan saya tersenyum. Cebisan pita kecil ini adalah permulaan perjalanan saya dan simbol yang telah menyokong saya hingga ke saat ini. 30 minit sebelum pembentangan bermula, tiba-tiba fikiran cemas melintas.
Bagaimana jika sebutan bahasa Inggeris saya pelik? Bagaimana jika saya tidak dapat menjawab soalan dengan baik? Bagaimana jika masalah teknikal yang tidak dijangka berlaku? Ketika itu telefon saya berdering. Panggilan antarabangsa dari kampung. Aisyah, ini nenek. Kamu sihat? Suara nenek membuatkan saya hampir menitiskan air mata. Nek, ya, Aisyah sihat. Tapi kenapa telefon guna panggilan antarabangsa? Ketua kampung yang tolong, dia kata hari ini hari penting. Nenek sentiasa doakan kamu di manapun kamu berada. Kamu kebanggaan kampung kita. Terima kasih, Nek, sebab neneklah Aisyah sampai ke sini. Sebab nenek jual sawah tu, kerongkong saya tersekat tidak dapat meneruskan kata-kata. Tak apa, Aisyah. Buat saja macam yang selalu kamu buat. Tunjukkan saja apa yang ada dalam kepala kamu tu. Selepas menamatkan panggilan, saya membasuh muka dan menenangkan diri. Seperti kata nenek, saya hanya perlu buat seperti yang selalu saya lakukan. Pembentang pertama dipanggil, seorang pelajar sarjana dari Harvard dengan projek mengenai AI pengecaman suara. Bahan pembentangannya yang kemas dan bahasa Inggerisnya yang fasih kelihatan sempurna. Tepukan gemuruh dari Dewan Kedengaran sehingga ke bilik persediaan. Pembentang kedua ialah seorang pelatih penyelidik dari Google. Projeknya ialah AI pengimejan perubatan. Dia juga membuat pembentangan yang hebat dan menjawab soalan dengan yakin. Seterusnya, pembentangan dari pelajar Stanford dan MIT. Semuanya mempunyai tema penyelidikan canggih, penguasaan bahasa Inggeris yang sempurna dan latar belakang yang gah. Akhirnya, tiba giliran saya. Seterusnya, pembentangan dari Aisyah Rahman dari Malaysia dengan sistem diagnosis penyakit tanaman teroptimum kuasa rendah. Nama saya dipanggil dalam bahasa Inggeris. Jantung saya terasa seperti mahu pecah. Saya menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Lalu saya melangkah ke pentas. Kira-kira 300 orang duduk di dalam dewan. Di barisan hadapan para hakim, di belakang mereka, pelbagai pihak berkepentingan. Semua mata tertumpu pada saya. Hello, my name is Aisyah Rahman. I come from a small rural village in Malaysia. Saya memulakan dalam bahasa Inggeris. Ayat pertama saya sedikit tergagap tetapi saya teruskan seperti yang dirancang. Projek saya ialah sistem AI yang berfungsi dengan berkesan walaupun dalam persekitaran sumber terhad. Ia dibangunkan khas untuk kawasan luar bandar yang kekurangan bekalan elektrik dan kuasa pengkomputeran. Saya meneruskan pembentangan sambil menukar slide. Pada mulanya saya gementar tetapi lama-kelamaan keyakinan saya datang. Seperti nasihat mentor, saya turut memasukkan kisah peribadi saya. Idea untuk projek ini bermula dari melihat nenek saya bertani. Nenek saya sukar untuk mengenal pasti penyakit tanaman dengan mata kasar dan saya ingin mencari cara untuk membantunya. Pada slide seterusnya, saya berkongsi kisah saya menemui komputer riba di tempat sampah, membaikinya dan mengecasnya dengan penjana basikal. Saya terpaksa menggunakan komputer riba dalam persekitaran bekalan kuasa yang tidak stabil. Oleh itu, saya perlu membangunkan algoritma yang berfungsi dengan berkesan walaupun dalam keadaan kuasa rendah. Saya beralih ke penerangan teknikal. Saya menerangkan secara terperinci inovasi algoritma saya, iaitu teknik pemampatan data dan kaedah pengoptimuman pengiraan. Di bahagian ini, saya bercakap dengan yakin tanpa gementar. Ini adalah bidang yang saya kaji siang dan malam. Model pembelajaran mendalam sedia ada menganalisis setiap piksel, tetapi model saya hanya memberi tumpuan kepada kawasan yang berkemungkinan besar menunjukkan tanda-tanda penyakit. Dengan ini, ia dapat mengurangkan jumlah pengiraan sebanyak 95% sambil mengekalkan ketepatan 90%. Ketika pembentangan mencapai kemuncaknya, tiba-tiba skrin komputer riba saya berkelip dan padam. Seketika, jantung saya terhenti. Kedengaran bisikan di kalangan penonton. Maafkan saya. Komputer riba saya. Tetapi pada saat itu, anehnya saya berasa tenang. Situasi seperti ini sudah saya alami berkali-kali. Ketika bekalan elektrik terputus di kampung, ketika internet terputus di kafe siber, semuanya adalah perkara biasa bagi saya. Sebenarnya, situasi seperti ini adalah contoh sempurna untuk masalah yang sedang saya terangkan. Penonton ketawa kecil meredakan ketegangan.
Sistem yang stabil walaupun dalam persekitaran yang tidak menentu inilah yang cuba saya cipta. Saya segera mengeluarkan pemacu USB dan menyambungkannya ke komputer yang disediakan oleh penganjur. Mujurlah saya telah menyimpan salinan sandaran bahan pembentangan. Bersedia untuk situasi yang tidak dijangka seperti ini juga merupakan falsafah utama algoritma saya. Saya meneruskan pembentangan dan pada slide terakhir, saya menunjukkan contoh aplikasi saya digunakan di ladang sebenar dan rancangan pembangunan masa depan. Teknologi ini bukan sahaja boleh digunakan di kampung saya di Malaysia, tetapi juga di kawasan-kawasan terhad sumber di seluruh dunia. Kerana saya percaya teknologi sepatutnya untuk semua orang. Selepas saya selesai, Dewan senyap seketika. Tiba-tiba, tepukan gemuruh bergema. Salah seorang hakim berdiri dan bertepuk tangan dan tidak lama kemudian, semua orang mengikutinya. Sesi soal-jawab bermula. Adakah anda mempunyai rancangan untuk mengaplikasikan algoritma anda dalam bidang industri lain? Soalan pertama saya jawab dengan yakin. Ya, teknologi yang berfungsi dalam persekitaran kuasa rendah ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang seperti perubatan jarak jauh, pemantauan kawasan bencana dan sistem pendidikan di negara membangun. Soalan demi soalan diajukan dan saya menjawab satu persatu dengan tenang. Walaupun soalan yang sangat kompleks dari segi teknikal, saya dapat menerangkannya dengan jelas. Ini adalah tema yang saya kaji siang dan malam selama berbulan-bulan. Soalan terakhir diajukan oleh Ketua Hakim, seorang profesor dari Stanford. Aisyah, apakah cabaran terbesar anda dalam membangunkan algoritma ini? Selepas berfikir sejenak, saya menjawab dengan jujur. Dari segi teknikal, cabaran terbesar ialah mencari keseimbangan antara mengekalkan ketepatan dan meminimumkan penggunaan sumber. Tetapi secara peribadi, cabaran terbesar ialah untuk mempercayai diri sendiri. Untuk percaya bahawa idea seorang gadis kampung adalah berharga dan boleh mengubah dunia. Ketua Hakim mengangguk. Hari ini anda telah membuktikan bahawa ia sememangnya sangat berharga. Terima kasih. Semasa turun dari pentas dan kembali ke tempat duduk, peserta lain mengangkat ibu jari dan beberapa orang memberi isyarat tahniah dengan mata mereka. Selepas semua pembentangan selesai, pada waktu makan tengah hari, ramai peserta dan pihak berkepentingan mendekati saya untuk berbual. Terutamanya peserta dari negara membangun menunjukkan minat yang mendalam terhadap pendekatan saya. Pembentangan anda sangat memberi inspirasi. Kami mempunyai masalah yang sama di kawasan kami dan mungkin boleh mengaplikasikan pendekatan anda, kata seorang peserta dari Afrika dalam bahasa Inggeris sambil memberikan kad perniagaannya. Penyelidik dari syarikat teknologi besar juga meminta maklumat hubungan saya. Seorang jurutera dari Google berkata algoritma saya mungkin sesuai untuk projek Next Billion Users mereka. Kami memerlukan orang yang mempunyai perspektif seperti anda dalam pasukan kami. Berminat dengan latihan industri. Saya mengucapkan terima kasih dan bertukar maklumat hubungan. Saya tidak percaya tawaran seperti ini adalah nyata. Pada pukul 4 petang, pengumuman finalis dibuat. Dari 20 peserta, hanya 5 orang yang akan mara kepusingan akhir esok. Penganjur membuka sampul surat dan mula membacakan senarai finalis. James Kim dari MIT, Sofia Rodriguez dari Harvard, Michael Chen dari Stanford. Saya menanti dengan nafas tertahan. Dan Aisyah Rahman dari Malaysia. Jantung saya terasa seperti mahu meletup. Tepukan gemuruh kedengaran di sekeliling saya dan orang di sebelah saya menepuk bahu mengucapkan tahniah. Dalam taklimat untuk finalis, jadual dan kriteria penilaian untuk esok diterangkan. Pusingan akhir akan melibatkan pembentangan teknikal dan model perniagaan yang lebih mendalam serta sesi soal-jawab dengan panel pakar. Selepas taklimat, di dalam bas ulang-alik kembali ke hotel, saya merenung kembali semua peristiwa hari itu sambil melihat pemandangan San Francisco di luar tingkap. Perkara yang tidak pernah saya bayangkan beberapa bulan lalu, kini menjadi kenyataan. Kembali ke bilik hotel. Perkara pertama yang saya lakukan ialah menelefon nenek. Nek, Aisyah masuk pusingan akhir. Cucu nenek berjaya. Nenek dah tahu kamu ni istimewa. Kebanggaan jelas kedengaran dalam suara nenek. Ini semua sebab nenek jual sawah tu. Esok pusingan akhir. Aisyah akan buat lebih baik lagi. Aisyah,
Kamu dah buat yang terbaik. Apapun keputusannya, nenek tetap bangga dengan kamu. Air mata saya mengalir. Kasih sayang dan sokongan tanpa syarat nenek sentiasa memberi saya kekuatan yang luar biasa. Selepas menamatkan panggilan, saya mula bersedia untuk pusingan akhir esok. Berdasarkan pengalaman hari ini, saya mengubah suai bahan pembentangan dan menyediakan jawapan untuk soalan-soalan yang dijangka. Saya juga menyediakan pengecas dan bateri tambahan untuk mengelakkan masalah bateri komputer riba berulang. Semakin malam, ketegangan semakin meningkat, tetapi pada masa yang sama, saya merasakan ketenangan yang aneh. Saya sudah membuktikan diri saya dan mendapat pengiktirafan ramai orang. Apapun keputusan esok, pencapaian hari ini tidak akan dapat diambil oleh sesiapa. Berbaring di atas katil, saya teringat saat skrin komputer riba bertampal pita pelekat itu padam semasa membayangkan pusingan akhir esok. Kini saya sedar, cara saya menangani situasi itu dengan tenang malah telah meninggalkan kesan yang lebih kuat. Kegagalan dan kesukaran juga boleh dijadikan sebahagian daripada kisah unik kita. Malam itu, di bawah cahaya gemerlapan San Francisco, impian seorang gadis kampung semakin hampir menjadi kenyataan. Ketabahan yang tidak pernah menyerah walaupun di tengah-tengah cabaran dan kegagalan akhirnya mula mendapat pengiktirafan dunia. Pada hari pusingan akhir, nama saya dipanggil di atas pentas. Pemenang utama cabaran AI Global Stanford tahun ini ialah Aisyah Rahman dari Malaysia. Seketika, telinga saya berdengung. Betul ke nama aku? Rasanya seperti bermimpi. Kaki saya menggeletar semasa melangkah ke pentas, tetapi ketenangan semalam kembali menyelimuti saya. Di tengah pentas, sambil menerima trofi, saya melihat penonton memberikan tepukan gemuruh sambil berdiri. Malah Elon Musk yang duduk di barisan hadapan turut berdiri dan bertepuk tangan. Aisyah Rahman, sepatah dua kata sebagai juara. Berdiri di hadapan mikrofon, saya menarik nafas dalam-dalam. Saya mendedikasikan penghormatan ini kepada nenek saya yang sentiasa mempercayai saya. Nenek saya telah menjual sawah pusakanya yang berharga untuk impian saya. Dan kepada semua kanak-kanak di kawasan terpencil di seluruh dunia, saya ingin katakan, idea anda berharga, pengalaman anda istimewa. Jangan takut untuk mencuba. Sebaik sahaja majlis anugerah tamat, pihak media menyerbu. CNN di sini. Bagaimana rasanya menggegarkan Silicon Valley dengan komputer riba dari tempat sampah? BBC. Apakah rancangan anda seterusnya? Forbes. Benarkah anda telah menerima tawaran dari Tesla dan Google? Ketika saya sibuk menjawab soalan, seseorang menepuk bahu saya. Saya menoleh dan melihat Elon Musk dari Tesla. Algoritma anda menarik. Datang ke pejabat saya esok pagi pukul 9. Kita perlu berbincang. Malam itu kembali ke bilik hotel, saya memeriksa telefon dan mendapati beratus-ratus mesej, tawaran temuduga dari Google, Microsoft dan Facebook. Malah ada tawaran kemasukan dengan beasiswa penuh dari MIT. Nek Aisyah menang. Suara saya sebak dalam panggilan telefon itu. Cucu nenek berjaya. Kami semua tengok kat TV ni. Satu kampung tak tidur. Sebab kamu, Aisyah. Keesokan paginya, semua akhbar utama di San Francisco memaparkan saya di muka hadapan. Gadis kampung cetus revolusi AI dengan komputer riba terbuang. Gadis genius Malaysia gegarkan Silicon Valley. Remaja buka lembaran baru dalam AI kuasa rendah. Saya bertemu dengan Elon Musk di ibu pejabat Tesla. Dia mahu mengaplikasikan algoritma saya pada kereta pandu sendiri Tesla dan robot angkasa dan memberikan tawaran yang luar biasa. Gaji tahunan $500,000 dan opsian saham. Kami akan sediakan pasukan penyelidikan anda sendiri. Boleh mula kerja serta-merta? Google menawarkan syarat yang lebih tinggi dan Facebook mahu saya mengetuai projek khas untuk negara membangun. Sebuah syarikat modal teroka terkenal di Silicon Valley menawarkan pelaburan $10 juta jika saya menubuhkan syarikat sekarang juga. Dalam seminggu, hidup saya berubah sepenuhnya. Perdana Menteri Malaysia menelefon untuk mengucapkan tahniah dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menjemput saya untuk memberi ucapan mengenai pembangunan lestari. Di tengah-tengah semua perhatian dan tawaran ini, saya tiba-tiba keliru. Tawaran hebat dari Silicon Valley, beasiswa MIT, peluang keusahawanan. Jalan mana yang harus saya pilih?
Malam itu saya termenung sambil melihat cahaya San Francisco dari tingkap bilik hotel. Tiba-tiba saya teringat sekolah kecil di kampung saya, bilik darjah tanpa satu pun komputer dan nenek yang memberi saya keberanian untuk berimpian. Semua tawaran itu menarik, tetapi ada impian yang lebih besar di hati saya. Memberi peluang kepada kanak-kanak yang berada dalam keadaan seperti saya. Itulah yang benar-benar ingin saya lakukan. Dalam temu bual dengan CNN, saya mendedahkan impian saya buat kali pertama. Saya percaya kejayaan bukan diukur dari setinggi mana kita mendaki, tetapi berapa ramai orang yang kita bawa bersama. Saya ingin kembali ke kampung halaman dan menubuhkan sebuah sekolah pengaturcaraan untuk kanak-kanak di kawasan luar bandar. Selepas temu bual itu disiarkan, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Mesej sokongan terhadap keputusan saya datang dari seluruh dunia. Yayasan Google menjanjikan geran 10 juta untuk projek pendidikan teknologi luar bandar dan Yayasan Bill Melinda Gates juga menghubungi saya. Perjalanan saya yang bermula dari sebuah komputer riba terbuang kini kembali sebagai gelombang besar yang akan mengubah dunia dan saya memutuskan untuk membawa gelombang ini kembali ke kampung kecil tempat saya dibesarkan. Di tengah-tengah pelbagai tawaran dan kemungkinan, akhirnya saya perlu membuat keputusan. Beberapa hari terakhir ini, saya hampir tidak tidur, sentiasa berfikir tentang pilihan penting yang akan menentukan masa depan saya. Pada pagi hari terakhir, sambil bersiap untuk sidang akhbar di Hotel San Francisco, saya berdiri di hadapan cermin dan menarik nafas dalam-dalam. Hari ini saya akan mengumumkan pilihan saya kepada dunia. Aisyah, apapun keputusan kamu, nenek sentiasa sokong. Kata-kata nenek dalam panggilan telefon semalam bergema di hati saya. Nenek sentiasa berada di sisi saya, teringat akan kasih sayangnya yang sanggup menjual sawah untuk menyediakan tambang kapal terbang saya. Mata saya bergenang. Langkah saya menuju ke bilik persidangan hotel terasa berat. Wartawan dari seluruh dunia sudah memenuhi tempat duduk. Kilauan lampu kamera tidak henti-henti menyambar ke arah saya. Apabila saya naik ke podium dan berdiri di hadapan mikrofon, jantung saya berdebar. Tetapi, saya bukan lagi gadis kampung yang gementar di atas pentas. Saya adalah seorang individu yang bersedia untuk memilih jalan hidup saya sendiri. Selamat sejahtera, saya Aisyah Rahman. Dalam seminggu ini, saya telah menerima banyak tawaran yang luar biasa. Semua tawaran itu adalah satu penghormatan dan tiada satu pun yang mudah untuk saya tolak. Selepas berhenti seketika, saya mengumumkan keputusan saya. Saya telah memutuskan untuk menerima biasiswa penuh dari MIT. Para wartawan tergesa-gesa mencatat. Ada yang mengangguk seolah-olah ia adalah keputusan yang dijangka. Tetapi saya tidak akan hanya menumpukan pada pelajaran. Saya akan bekerjasama dengan Yayasan Google untuk menubuhkan inisiatif pengaturcaraan luar bandar global dan akan pulang ke Malaysia pada setiap cuti semester untuk mengajar pengaturcaraan kepada kanak-kanak di kampung saya dan kawasan sekitarnya. Kali ini Dewan riuh dengan bisikan terkejut. Ramai wartawan saling berpandangan. Dengan Tesla, saya akan menyertai program latihan industri musim panas untuk menimba pengalaman praktikal dalam bidang pengkomputeran kuasa rendah. Saya ingin mengejar ketiga-tiga nilai ini serentak, pelajaran, pengalaman praktikal dan keusahawanan sosial. Soalan bertalu-talu diajukan. Wartawan CNN bertanya dahulu, mengapa anda memilih pelajaran berbanding gaji tinggi yang ditawarkan serta-merta? Saya masih mempunyai banyak perkara untuk dipelajari. Pendidikan di MIT akan memberikan saya pengetahuan dan jaringan yang diperlukan untuk mencipta impak yang lebih besar. Wang boleh dicari bila-bila masa, tetapi peluang untuk mendapat pendidikan terbaik dunia mungkin tidak akan datang dua kali. Soalan dari wartawan BBC menyusul, sungguh mengagumkan anda membuat keputusan yang seimbang pada usia yang begitu muda. Apa yang mempengaruhi anda? Saya berfikir sejenak sebelum menjawab. Saya rasa saya belajar dari kebijaksanaan nenek saya. Nenek saya bekerja keras sepanjang hayatnya, tetapi dia sentiasa berkongsi dengan jiran tetangga. Saya belajar nilai kehidupan yang seimbang daripadanya. Dan kebetulan saya menemui komputer riba di tempat sampah itu juga mengajar saya sesuatu. Perkara yang paling berharga kadang-kadang ditemui di tempat yang tidak dijangka. Seorang wartawan dari Malaysia bertanya,
Secara spesifik, apakah aktiviti yang anda rancang di luar bandar Malaysia? Pertama, saya merancang untuk mengadakan kem pengaturcaraan di kampung saya dan kawasan sekitarnya. Kedua, saya berharap dapat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membangunkan kurikulum pendidikan pengaturcaraan yang boleh diguna pakai di sekolah-sekolah luar bandar di seluruh negara. Akhir sekali, saya ingin menyelidik metodologi pendidikan khas yang membolehkan pembelajaran teknologi walaupun dalam persekitaran sumber yang terhad seperti saya. Selepas sidang akhbar tamat, Presiden MIT mendekati saya dan berjabat tangan. Aisyah, saya sangat kagum dengan visi anda. MIT akan menyokong sepenuhnya inisiatif pengaturcaraan luar bandar global anda. Jika digabungkan dengan program pendidikan negara membangun universiti kami, kita boleh mencipta impak yang lebih besar. Wakil Yayasan Google juga mengucapkan tahniah. Kami telah memutuskan untuk menyokong inisiatif anda dengan dana sebanyak 3 juta untuk 3 tahun akan datang. Kami memerlukan anak muda yang mempunyai visi seperti anda. Yang mengejutkan, Elon Musk dari Tesla juga hadir di sidang akhbar itu. Dia mendekati saya dan tersenyum. Pilihan yang bijak, pendidikan sentiasa pelaburan yang baik. Kami menantikan anda dalam program latihan industri kami. Dan ingat, pintu Tesla sentiasa terbuka. Malam itu kembali ke bilik hotel, saya menelefon nenek. Nek, Aisyah akan pergi ke MIT, tapi jangan risau, setiap cuti Aisyah akan balik. Aisyah akan buka kelas mengajar budak-budak kampung kita mengaji komputer. Suara nenek bergetar. Aisyah, apapun keputusan kamu, nenek sayang kamu. Tapi MIT itu tempat apa? Saya ketawa. Universiti terbaik di dunia, Nek. Di sana Aisyah akan belajar lebih banyak lagi ilmu untuk tolong lebih ramai orang. Ya ke? Hebatnya cucu nenek. Tapi yuran macam mana? Jangan risau, Nek. Beasiswa penuh. Lepas tu ada syarikat nama Google nak taja projek Aisyah. Google? Syarikat apa tu? Syarikat yang kita guna untuk cari maklumat kat internet tu, Nek. Oh ya, bila Aisyah balik cuti nanti, Aisyah ajar nenek guna telefon pintar ya. Selepas menamatkan panggilan, saya melihat cahaya San Francisco dari tingkap. Masa depan yang tidak pernah saya bayangkan beberapa minggu lalu, kini terbentang di hadapan. Perasaan gementar dan teruja bercampur baur. Keesokan harinya, di dalam pesawat pulang ke Malaysia, saya bertekad untuk menjadi jambatan antara kampung halaman dan dunia. Pilihan saya bukan hanya untuk kejayaan peribadi, tetapi untuk berkongsi peluang dengan lebih ramai orang. Tiba di rumah, penduduk kampung menyambut saya dengan kain rentang. Selamat pulang kebanggaan kami, Aisyah Rahman. Ketua kampung menyediakan majlis sambutan ringkas di Balai Raya dan semua orang berbangga dengan saya. Di situ, saya mengumumkan rancangan kem pengaturcaraan luar bandar buat kali pertama. Musim panas ini, saya ingin mengadakan kem pengaturcaraan selama 2 minggu di Balai Raya. Kanak-kanak dari kampung kita dan sekolah berdekatan boleh menyertainya secara percuma. Google telah berjanji untuk menaja 10 buah komputer riba. Mata orang ramai bersinar. Terutamanya para ibu bapa kelihatan penuh harapan. Anak makcik boleh jadi macam Aisyah tak? Budak yang tak ada komputer boleh masuk ke? Boleh. Semua peralatan akan disediakan di KEM. Yang penting adalah rasa ingin tahu dan semangat anak-anak. Minggu berikutnya, persiapan rapi bermula. Satu sudut di Balai Raya diubah suai menjadi bilik komputer kecil dan talian internet dinaik taraf. Komputer riba yang dijanjikan oleh Google tiba dan bahan-bahan pendidikan dihantar dari MIT. Pada hari pertama kem pengaturcaraan, 20 orang kanak-kanak berkumpul. Yang mengejutkan, separuh daripadanya adalah pelajar perempuan. Mereka yang dahulunya diejek kerana perempuan nak belajar pengekodan kini berada di sini. Adik-adik semua akak membesar di kampung ini dan berdepan dengan banyak batasan. Tetapi batasan itulah yang akhirnya membuatkan akak mencari jalan penyelesaian yang kreatif. Adik-adik semua juga boleh mencari cara untuk mengatasi batasan masing-masing. Kelas pertama kami diadakan tanpa komputer. Dengan kertas dan pensel, saya menerangkan konsep asas algoritma. Kanak-kanak belajar prinsip pengaturcaraan seperti bermain. Mulai hari kedua, kami menggunakan komputer riba. Mata kanak-kanak bersinar dengan rasa ingin tahu. Bagi kebanyakan mereka, inilah kali pertama dalam hidup mereka menggunakan komputer riba sendiri.
Sepanjang kem berlangsung, kanak-kanak mula mencipta aplikasi mudah untuk menyelesaikan masalah harian mereka. Seorang pelajar perempuan mencipta aplikasi untuk mengingatkan neneknya waktu makan ubat. Seorang lagi pelajar mencipta program untuk menguruskan jadual penyiraman kebun keluarganya. Pada hari terakhir, mereka membentangkan projek yang mereka hasilkan kepada ibu bapa dan penduduk kampung. Salah seorang gadis amat saya ingati. Saya nak jadi macam Kak Aisyah, mengubah dunia. Aplikasi kecil saya ini hanyalah permulaan. Bila Kak Aisyah balik dari MIT nanti, saya nak belajar lebih banyak lagi. Pada pandangan mata gadis itu, saya melihat diri saya yang dahulu. Penuh dengan semangat, rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengubah dunia. Selepas kem tamat, saya dihubungi oleh Kementerian Pendidikan. Mereka berminat untuk memperluaskan model kem pengaturcaraan saya ke sekolah-sekolah luar bandar di seluruh negara. Yayasan Sains Negara juga menjemput saya sebagai ahli jawatan kuasa penasihat untuk program beasiswa bagi pelajar kurang berkemampuan. Menjelang akhir musim panas sambil bersiap untuk ke MIT, saya menikmati makan malam terakhir bersama nenek. Dengan cara tradisi kami, duduk di anjung rumah sambil melihat bintang. Aisyah, apa yang kamu buat untuk budak-budak kampung kita ni sungguh hebat. Kan nenek selalu cakap, orang yang berjaya bukan yang naik seorang diri, tapi yang bawa orang lain naik bersama. Kata-kata nenek membuatkan saya sebab. Nek, semua yang Aisyah belajar di MIT nanti Aisyah akan bawa balik ke sini. Dan satu hari nanti, Aisyah akan bina sekolah pengaturcaraan terbaik dunia di kampung kita. Nenek percaya kamu boleh buat. Kamu sentiasa membuat pilihan yang betul. Keesokan harinya, di dalam pesawat dari Clear ke Boston, saya semakin yakin dengan pilihan saya. Menerima pendidikan terbaik dunia tanpa kehilangan hubungan dengan kampung halaman. Mencari keseimbangan antara pencapaian peribadi dan sumbangan kepada masyarakat. Itulah jalan yang telah saya pilih. Sambil melihat daratan Malaysia semakin menjauh dari tingkap pesawat, saya berfikir, kini saya akan menjadi jambatan antara dua dunia, berkongsi peluang yang saya terima dengan lebih ramai kanak-kanak. Itulah makna sebenar kejayaan saya. 5 tahun kemudian, selepas tamat pengajian di MIT, saya hadir sebagai hakim di pertandingan cabaran AI Remaja Dunia yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelajar dari seluruh dunia membentangkan projek mereka. Seorang gadis menarik perhatian saya. Dengan suara yang penuh keyakinan, dia membentangkan projeknya. Wajahnya sangat saya kenali. Amirah. Kini seorang pelajar tahun 2 di Universiti Tempatan, dia telah membangunkan sistem pengairan pintar berasaskan drone untuk kawasan luar bandar dan menarik perhatian para hakim dari seluruh dunia. Sistem ini menganalisis corak bekalan air optimum untuk tanaman berdasarkan data yang dikumpul oleh drone dan mengawalnya secara automatik dengan rangkaian sensor kuasa rendah. Ia boleh mencapai hasil tuaian 20% lebih tinggi dengan 90% kurang air. Projek Amirah bukan sekadar projek pelajar. Ia sudah pun digunakan secara praktikal di beberapa buah kampung dan beberapa negara Asia sedang mempertimbangkan untuk menggunakannya. Selepas pembentangan, semasa sesi soal-jawab, seorang hakim bertanya, "Dari mana anda mendapat inspirasi untuk idea inovatif seperti ini?" Amirah memandang sekeliling penonton dan apabila dia ternampak saya, dia tersenyum ceria. Sumber inspirasi saya ialah Cikgu Aisyah Rahman yang duduk di sana. Beliaulah yang pertama kali mengajar kami pengaturcaraan di kampung kecil kami 10 tahun lalu. Cikgu belajar pengaturcaraan sendiri dengan komputer riba yang ditemui di tempat sampah dan berdasarkan pengalaman itu, beliau memberi peluang kepada kami. Tepukan gemuruh bergema dari penonton. Amirah menyambung, ajaran paling penting yang saya pelajari dari Kak Aisyah ialah teknologi bukan sekadar alat tetapi kuasa untuk mengubah kehidupan orang ramai. Dan batasan yang kita hadapi boleh menjadi pendorong untuk mencari jalan penyelesaian yang kreatif. Saya ingin mendedikasikan anugerah ini kepada kakak saya yang telah memberi saya keberanian untuk membaiki komputer riba terbuang. Kata-katanya disambut dengan tepukan gemuruh sambil berdiri dari penonton. Saya menahan air mata sambil berdiri dan bertepuk tangan untuk Amirah. Hari itu Amirah memenangi anugerah utama pertandingan dan menerima tawaran sokongan penyelidikan dari beberapa negara.
Selepas majlis anugerah, Amirah berlari ke arah saya dan memeluk saya erat. Kak Aisyah, saya berjaya. Seperti yang akak selalu cakap, budak kampung macam kita pun boleh ubah dunia. Aku bangga dengan kau, Amirah. Kau dah pergi lebih jauh dari apa yang pernah aku impikan. Malam itu di sebuah kafe di Kuala Lumpur, saya berbual panjang dengan Amirah. Dia berkata dia mahu kembali ke kampungnya dan mengajar lebih ramai kanak-kanak. Dia juga merancang projek Kampung Pintar yang menggabungkan pertanian dan AI. Macam Kak Aisyah, saya pun nak cari keseimbangan antara pelajaran dan sumbangan kepada masyarakat. Saya nak kongsi apa yang saya dah belajar. Kata-katanya menyentuh hati saya. Gelombang perubahan yang dimulakan oleh sebuah komputer riba terbuang terus merebak. Kini gelombang itu telah melampaui saya melalui Amirah dan akan terus merebak lebih jauh dan lebih kuat melalui kanak-kanak lain. Malam itu dalam perjalanan pulang ke hotel, saya teringat akan malam hujan ketika saya pertama kali menemui komputer riba itu. Perjalanan yang tidak pernah saya bayangkan telah berlaku. Dan kini ia bukan lagi perjalanan saya seorang, tetapi perjalanan bersama ramai kanak-kanak. Kata-kata nenek bahawa kejayaan sebenar bukanlah mendaki tinggi seorang diri, tetapi membawa orang lain naik bersama adalah benar. Mungkin hadiah terbesar yang boleh saya berikan kepada dunia bukanlah teknologi itu sendiri, tetapi memberi keberanian kepada orang lain untuk mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Gelombang perubahan yang dimulakan oleh sebuah komputer riba dari tempat sampah terus merebak tanpa henti dan perjalanan itu masih berterusan. Bagaimana kisah ini setakat ini? Perjalanan Aisyah Rahman yang bermula dari sebuah komputer riba terbuang melangkaui sekadar kisah kejayaan. Dengan mengatasi batasan persekitaran yang sukar dan sumber yang terhad melalui kreativiti dan ketabahan, dia menjadi seorang pemimpin sejati yang berkongsi kejayaannya dengan orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk menekan butang suka dan melanggan saluran ini. Terima kasih.